Bagi meningkatkan mutu tayangan setiap rancangan yang disiarkan secara langsung, pihak TV PAS terpaksa menggunakan kaedah baru. Sehubungan itu, penonton dikehendaki memasang satu perisian baru mengikut 4 langkah mudah berikut. Pertama, pastikan anda membuka laman web TV PAS seperti biasa dengan menggunakan browser Internet Explorer dan bukannya browser Mozilla Firefox. Kedua, pada ruangan banner, klik di bahagian bertanda klik di sini untuk membolehkan anda ke muka surat baru siaran langsung tersebut. Ketiga, setelah muka surat baru dibuka, anda dapat melihat seperti gambar rajah ini. Jika ini kali pertama anda membuka muka surat ini, anda perlu mengaktifkan perisian ActiveX yang terdapat di bahagian atas muka surat seperti berikut. Keempat, setelah ActiveX tadi selesai dipasang ke dalam komputer anda hanya perlu menekan butang play dan tunggu sehingga video dipaparkan pada skrin. Langkah ini perlu dilakukan hanya ketika kali pertama melihat siaran langsung menggunakan sistem baru ini. TV PAS mengucapkan selamat menonton dan terima kasih di atas sokongan anda.